Suasana di luar pintu pagar utama Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bertukar suram apabila keputusan yang tidak memihak kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak diumumkan pada Isnin. Lebih 100 penyokong yang berkumpul sejak awal pagi dilihat terdiam sebaik keputusan dibacakan, dengan ada antara mereka mengalirkan air mata dan meluahkan kata-kata kecewa. Difahamkan, penyokong yang hadir datang daripada pelbagai negeri termasuk Utara Semenanjung, dengan segelintir mereka menaiki bas sejak awal pagi untuk menunjukkan sokongan. Seorang penyokong, Suzalina Hassan, 43 tahun dari Lenggeng, Negeri Sembilan meluahkan rasa sedih dan kecewa sebaik mengetahui keputusan tidak berpihak kepada Najib. Keadaan di sekitar lokasi mahkamah terkawal dengan kehadiran anggota polis dan Angkatan Relawan Negara yang terus memantau pergerakan orang ramai. Ada dalam kalangan penyokong yang beredar secara berperingkat, namun sebahagian besar lagi masih kekal berada di luar kawasan mahkamah sambil menunggu perkembangan lanjut. Pada Isnin, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk menjalani baki hukuman pemenjaraannya di bawah tahanan rumah.